Pegawai Takbir Diplomatik ataupun PTD sering kita dengar, tapi untuk memahami tugasan, beban yang dipikul itu bukan mudah. Saya sendiri pun mungkin kurang sikit faham berkenaan dengan tugas-tugas PTD, apakah laluannya, bagaimana untuk menjadi seorang PTD. Dengar cerita untuk menjadi seorang PTD itu laluannya agak sukar. Kenapa suka? Sebab gajinya agak tinggi. Itu kata netizen. Kita bawakan kepada anda hari ini untuk kita faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan apakah Pegawai Takbir Diplomatik dan Diploma Pasca Siswazah Awam DPA. Bawakan di Ratna Intan Menutur Ilham Mencorak Perkhidmatan bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita ucapkan kepada Encik Khairil Azwan bin Abu Mansur, Ketua Program Diploma Pasca Siswazah Awam DPA, Institut Pentadbiran Awam Negara Intan. Assalamualaikum Encik. Assalamualaikum Tuan Syai. Alhamdulillah. Kalau kita ikutkan PTD ni, kalau yang mungkin mengenali PTD, mereka ingat PTD ni kerjanya keras. Yep. Kalau ikutkan rakan-rakan saya pun memang tak ada masa. Tapi apa sebenarnya PTD ni sebagai pendahuluan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syai atas pengenalan tu. Untuk kita mulakan, untuk kita mengenali PTD tu secara orang kata lebih mendalam. PTD ni adalah Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik. Okay. Dan seperti yang kita tahu, PTD ni adalah tulang belakang kepada perkhidmatan awam, yang mana mereka ni menjadi orang kata focal point untuk pegawai-pegawai yang melaksanakan, yang menggarap dasar-dasar negara, yang melaksanakan juga operasi-operasi yang dijalankan, dan mereka ni juga akan orang kata menjadi pegawai-pegawai yang bertanggungjawab di kementerian-kementerian untuk memastikan segala agenda yang dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan begitu baik. Ya, maknanya pegawai ini orang kata adalah pegawai yang diperlukan bagi menjayakan keseluruhan agenda kerajaan pada masa inilah. Itu. Jadi profession ni bukan profession yang semua orang boleh pikul. Kalau kita ikutkan ada satu ketika tu permohonan ni, saya ada baca di Kereta Akhbar, permohonan untuk jadi PTD ni mencecah mungkin hampir 100,000 lebih. Tapi dalam kohort tu hanya 400 orang je yang dipilih. Betul. Kalau kita ambil contoh yang lepas, kita ada lebih kurang dalam 120,000 permohonan. 120,000 permohonan yang diorang mohon melalui SPA. Dan yang bila ditapis dan akhir sekali pada kohort yang lepas kita ambil hanya 120 orang saja. Okay, betapa kita tengok betapa stringent, betapa orang kata ketatnya orang kata untuk kita mencari claim the best lah, the best officers to be dengan kita lah di DPA ni. Ya, ia melibatkan negara kan, pembalasan dan sebagainya. Saya difahamkan untuk menjadi seorang PTD, dia perlu melalui beberapa fasa, antaranya mungkin ada ujian-ujian awal yang perlu mereka lalui, dan saya difahamkan juga mereka akan melalui DPA, Diploma Pasca Siswazah Awam. Apa tu sebenarnya Diploma Pasca Siswazah? Okey, sebelum kita bercakap mengenai Diploma Pengurusan Pasca Siswazah Pengurusan Awam ni, kita perlu tahu step-step yang perlu diorang ni ambil untuk membolehkan mereka ni terpilih untuk mengikuti Diploma Pengurusan Awam ni. DPA akan SPA secara umumnya akan mengadakan satu ujian online di mana psikometrik untuk kita pilih pegawai-pegawai ni pada tahap pertama. Tahap kedua mereka akan mengikuti assessment center yang mana diorang akan dinilai 1 hari. Dan akhir sekali pada tahap ketiga mereka akan ditemu duga di SPA oleh panel-panel SPA lah, panel-panel yang dipilih. Kemudian bila terpilih nanti mereka akan mengikuti Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam selama 10 bulan di Intan Bukit Kiara. Di 10 bulan? 10 bulan tu. Jadi maksudnya siapa yang layak untuk menjadi PTD
akan menghadiri diploma 10 bulan. Tapi Dalam kalau masa tu pun ha. belum lagi dilantik. Diorang ni masih lagi kadet. Masih lagi Masih kadet. lagi kadet. Kita akan latih selama 10 bulan dan kalau berjaya kemudian baru dilantik sebagai penjawat awam lah. Itu yang dari 120,000 orang tadi tu. Betul. Jadi kalau yang lepasan tu mungkin tadi 120 orang. 120 orang yang untuk kohort yang lepas. Tapi ada yang tarik diri. Kita ada 119 orang sahaja. Seorang tarik diri. Seorang tarik diri. Okay, siapakah kita cari? Kenapa dia tarik diri? Okay. Mungkin itu antara cabaran-cabaran kita kena lalui untuk menjadi seorang pegawai takwil diplomatik negara. Antaranya kan, kalau kita dapat tahu, PTD ni tugasnya tak menentu. Kadang-kadang di Kementerian Kewangan, kadangnya di Kementerian Pertanian. Semua itu akan dipilih ataupun diletakkan sewaktu DPA tu ke ataupun selepas? Untuk ditempatkan tu, kita akan tengok dulu kelayakan dan juga orang kata kesesuaian kadet-kadet yang dilatih di Intan selama 10 bulan tu untuk ditempatkan di kementerian, jabatan dan agensi-agensi kerajaan lah. Saya cuba picturekan, visualizekan, mungkin saya letakkan diri saya sebagai seorang pelajar lepasan SPM. Betul. Jauh muda pergi. Muda tu. Okay, sekarang ni kita dua-dua pelajar SPM lah kan, yang baru lepas ambil SPM, yang nak ke arah PTD, berminat jadi PTD. Apa laluan utama sebenarnya? Sama ada sambung ke degree dulu ke sambung ke mana? Dia syarat untuk memohon untuk masuk ke perkhidmatan takbir dan diplomatik ni adalah degree. So kita perlu habiskan degree. Tak kisah dalam bidang apa pun, dia akan dipilih. Ada juga daripada sarjana muda ekonomi, sarjana muda biochemist pun ada, biochemistry semua ada. Boleh masuk lah, boleh mohon lah. Kecuali yang orang kata yang sangat terhad, macam bukan terhad, dia macam katakan doktor, farmasis, doktor gigi apa semua tu tak boleh lah. Sebab dia orang tu ada bidang-bidang dia orang lah sendiri. Yang lain boleh pun khususan dia orang sendiri. Okey, maksudnya tak digalakkan ke, tak boleh ke, macam mana tu? Seboleh-bolehnya kita tak galakkan lah untuk dia orang memohon, kerana kita dah latih dia orang ni ke arah bidang pengkhususan dia orang. Perubatan, pergigian dan juga farmasi lah. Tapi tak boleh jadi PTD dalam bidang Kementerian Kesihatan. Kita ada orang-orang yang lain untuk diletakkan di situ. Jadi doktor di luar sana tu, kekalkanlah impian anda untuk jadi doktor. Mungkin boleh tambah jadi kepakaran yang lain ke apa kan. Dari itu kepada doktor lah. Jadi kita balik kepada PTD ni. Mungkin kita dah ada degree dalam bidang apa sekalipun. Kita dah masuk ke dalam, kita dah memohon. Kriteria pertama selain daripada degree? Kriteria pertama selain daripada degree. Kriteria tu akan dilihat bila masa para calon ni ditemu duga di SPA nanti. Kita akan tengok daripada segi orang kata attitude-nya. Daripada segi skill yang mereka ada dan pengalaman yang mereka ada. Kita tengok juga daripada segi perwatakannya. Daripada segi dia orang menjawab soalan-soalan yang ditanya semasa temu duga tu. Daripada orang kata macam mana kita tengok dia orang punya attitude juga semasa dia temu duga tu lah. Benda-benda tu adalah elemen-elemen yang sangat penting masa ditemu duga tu. Dan benda tu akan dibawa juga semasa kursus 10 bulan di Intan nanti. Okey. 10 minit pertama ni kan, Encik nampak dekat saya, layak ke tidak jadi PTD? Layak Okay, kalau layak tu jawatan apa agak-agak? Dia tak ada jawatan lagi. Dia kena ikut 10 bulan, khusus 10 bulan tu untuk kita determine ke arah manakah Tuan Syai ni boleh ditempatkan nanti selesainya 10 bulan DPA tu. Saya mengharapkan Encik Khairil jawab saya layak jadi Perdana Menteri. Tapi tak keluar, tak ada cakap. Belum lagi. Jadi maksud itu proses kriteria. Dia bukan sahaja nak jadi seorang PTD ni pergi habis degree. Ada benda-benda kita kata dari sudut dalaman pun kita kena ada perwatakan sebagai seorang PTD itu juga pegawai awal negara. Ada juga ni saya nak tanya secara terus lah kan. Katanya untuk jadi PTD ni kena tinggi.
Fizikalnya kena tinggi. Tinggi tu tinggi macam mana tu? Tinggi. Maksudnya kena kurus, kena tinggi, betul ke? Kita bukannya kita melihat kepada fizikal orang tu daripada interview temuduga yang diadakan oleh SPA tu sendiri, kita bukan hanya melihat kepada appearance. Appearance tu mungkin satu benda yang penting juga untuk menjadi seorang pegawai PTD, tapi kita lebih melihat kepada attitude-nya, kepada cara pemikirannya, daripada cara semangat dia, jati diri seseorang tu. And then kita juga tengok daripada segi dia punya keyakinan menjawab soalan dan kematangan seorang calon tu lah. Okay, saya lebih kepada bertanya soalan. Menjawab saya kurang. Saya tak layak lah. So saya declare diri saya tak layak jadi PTD. Itu sebab jadi moderator tu. Saya rasa mungkin yang soal yang dibangkitkan soal ketinggian, mungkin berat badan itu semua BMI kan. Saya rasa kesihatan pun diberikan satu penekanan penting untuk jadi seorang pejabat awam ni pun tak kira PTD ke apa ke, kesihatan tu yang utama. Dan saya kira sekarang ni ada kempen elak obesity. Itu yang terkini lah yang kita dengar kan. Penjawat awam dia ada satu kempen ni, maksudnya elak untuk obesity, sebab katanya penjawat awam sekarang paling banyak obesity. Bukan kita lah, terutamanya bukan kita lah. Itu antara kalau kita cakap untuk menjadi seorang PTD, kriterianya, jalan ceritanya, prosesnya macam gitu. Dalam tempoh menjadi seorang PTD tu kan, mungkin Encik Karimun sikit ada pengalaman bersama dengan PTD dengan lebih dekat, atau Encik Karim sendiri. Apa antara cabaran utama dia sebenarnya? Dia cabaran utama untuk menjadi PTD itu sendiri, ataupun yang kita yang menguruskan, ataupun boleh cerita di dua pihak sebenarnya. Di dua pihak. Okey, untuk pegawai, untuk calon kadet tu sendirinya, cabarannya adalah untuk mengikuti tempoh 10 bulan tu secara total. Dan bagaimana diorang ni bila dah ikut khusus DPA tu, diorang perlu orang kata menghambakan diri selama 10 bulan tu untuk ikut kursus tu bagi melayak akan dilantik ke dalam perkhidmatan awam lah. Dan kursus tu agak intensif. Agak intensif di mana mereka akan berjauhan daripada keluarga, dan juga mereka mungkin juga akan melaksanakan pelbagai tugasan-tugasan yang sangat mencabar selama 10 bulan tu. Dan kita rasa daripada segi minda, daripada segi ketangkasan, daripada segi berfikirnya, daripada segi mengatur masa dan bergaul dengan rakan-rakan kadet, itu perlu diberikan penekanan lah. Dan orang kata masa itu bukan milik mereka, tetapi milik kami yang yang menjaga dia orang lah. Faham. Kita sebenarnya sebab tu kita adakan Ratna Kata Intan. Kita nak korek sikit apa intensiviti yang latihan-latihan intensif yang dilakukan sewaktu 10 bulan tu. Dalam 10 bulan tu kita ada pelbagai aktiviti yang dilaksanakan lah. Secara orang kata amnya, orang di luar sana dah tahu serba sedikit mengenai apa itu kursus DPA ni. Di mana mereka perlu, kita ada komponen-komponen tertentu lah yang mana kita beri kepada mereka untuk mantapkan lagi dia orang punya profesionalisme untuk dilantik sebagai penjawat awam lah. Kita ada modul-modul tertentu seperti modul tentera, modul bomber, modul polis, dan juga OBS, Outward Bound School ataupun Outward Bound Malaysia, yang mana benda-benda ni lebih kepada arah ke fizikal lah. Dan kita juga ada modul-modul akademik yang perlu diikuti oleh para-para kadet ni. Modul akademik tu kebanyakannya belajar berkenaan dengan dasar, undang-undang. Betul. Dia lebih kepada, kalau kita nak senang nak cakap, kita kata ada 8 bidang PTD yang kita tahu, yang seperti yang mana calon-calon pun tahu semasa di temuduga pun akan ditanya juga mengenai perkara-perkara itu. Kita akan mantapkan lagi pengetahuan mereka mengenai 8 bidang PTD itulah. Contoh seperti bidang hubungan antarabangsa, ekonomi, keuangan, macam itulah. Mungkin daripada kita cuba balik-balik dekat yang 120,000 orang tadi tu kan. Apa kriteria yang tak melayakkan dia tu sebenarnya? Dia 120,000 tu
ujian online. Okey. Ujian online. Online Yang pun tak lepas? online ada yang tak Kita lepas dah batu juga. api dah ni. Online pun tak lepas. Dia Okey. online tu dia lebih kepada psychometric test. Ujian Oh. psikometri yang mana perlu menjawab soalan-soalan tertentu Mm-mm. dan disenarai pendekkan untuk stage yang kedua. Okey. Iaitu assessment center lah. Dalam assessment center tu pun kita akan tengok, kita akan bagi aktiviti-aktiviti tertentu untuk kita congkil bakat-bakat mana yang kita akan pilih untuk stage yang ketiga. Okey. Untuk ditemu duga. Stage yang ketiga tu yang 420 orang tu. 400. Bukan. Belum yang lagi? Okey. Belum lagi. Okey. Itu tak dipilih lagi. Dalam saya rasa dalam 3,000 ke 4,000 orang akan ditemu duga. Allah. Yang mana kita akan pilih, kalau untuk kohort yang akan datang, kita akan pilih seramai 165 orang sahaja untuk mengikuti kursus DPA ni lah. Jadi daripada situ masuk ke DPA. Ya, DPA betul. yang 400 orang tadi tu. Yang 165 tu lah. 165 orang tu. Yang akan datang lah, yang akan Allah datang ni. Akbar. Jadi maksudnya proses tu apa yang menyebabkan mereka ni tak layak? Saya nak tahu yang itu sebenarnya. Yang tak layak mungkin masa interview tu ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh SPA, yang mana dalam interview tu para calon tak memenuhi kriteria tersebut lah. Okey. Yang kita ada lebih kurang 3 ke 4 ribu calon yang ditemu duga. Okay. Tapi kita ada sebanyak 165 kekosongan. Kita perlu memilih yang terbaik antara yang terbaik pada masa tu. Okey. Jadi yang kira 165 ni kira complete package lah. Yes, complete package. Oh, itu dia. Jadi kita dah tahu kenaan dengan PTD sedikit, DPA sedikit. Saya dengar lah mungkin dalam 10 bulan tu. Sebabnya saya banyak juga dengar cerita dalam masa 10 bulan tu. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang terlebih pahit. Mungkin ada 1-2 cerita yang Cik Khairil nak kongsikan. Sebab tu kita adakan podcast. Okey, kita baik. nak tahu rahsia-rahsia tu sebenarnya. Dalam 10 bulan tu, betul lah macam Tuan Syah cakap tadi, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang terlebih pahit, ada yang terlebih manis. Macam-macam lah perisa yang ada dalam tu. Dalam tempoh 10 bulan ni mereka akan dilatih untuk orang kata memberi sepenuhnya kepada latihan tu lah untuk dilantik ke dalam perkhidmatan awam. So mereka perlu memberikan 100%. Mereka ni akan, kalau nak katakan dilanyak tu taklah dilanyak. Mereka ni akan diatur dan dibentuk untuk menjadi pegawai yang diperlukan dalam perkhidmatan awam. The complete package macam Tuan Syai cakap tadi, yang mana boleh berkhidmat dengan perkhidmatan awam dengan baik, dapat memberikan sepenuhnya dalam perkhidmatan awam, kerana mereka ni bakal menjadi tulang belakang kepada perkhidmatan negara. Ada saya dengar cerita jugalah kan, ni kisah benar lah kan katanya. Okay. Kalau mak sakit pun tak dapat nak keluar. Dia kata sampai takkan nak tunggu mak aku mati kata-katanya lah kan. Astagfirullahalazim. Daripada kes tu kita akan tengok case to case basis lah. Okay. Kita kadang-kadang bukannya kita ni kejam sangat sampai kita tak bagi pelepasan macam tu. Kalau kita rasakan satu benda tu sangat-sangat kritikal dan memerlukan keadaan seorang kadet tu, mungkin kita akan bagikan pelepasan lah. Tapi kita memerlukan bukti-bukti yang secukupnya untuk kukuh untuk memberikan pelepasan tersebut lah. Kita taklah sekejam tu. Kadang-kadang dia pun nak pergi outing je. Outing tu kita kena tengok juga. Mungkin penonton anak kata Intan yang sedang menonton sekarang ni, yang mungkin anda pun terdiri daripada golongan PTD juga, mungkin nak ceritakan kisah-kisah menarik anda sewaktu 10 bulan menjalani DPA. Ada cerita manis, cerita pahit. Mungkin sinilah jejak kasih bertemu cinta abadi katanya. Ada. Boleh kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Mungkin kita boleh buka ruangan komen untuk mereka ceritakan. Kita nak balik kat Encik Khairil mungkin. Bila atas faktor kesihatan mungkin kita faham mereka perlu mengundurkan diri daripada DPA. Apa antara alasan yang paling common lah kalau nak tarik diri daripada untuk menjadi PTD ni? Paling common sekali adalah masalah keluarga. Keluarga? Maksudnya yang berumah tangga ke apa? Betul. Okay. Dia bendanya akan terjadi kalau katakan tiada persefahaman antara kadet tu dengan pasangan mereka lah. Okay. Kalau katakan perkara tu
dapat dibincangkan dengan sebaik mungkin, sebab untuk dipilih menjadi kadet PTD ni bukan sesuatu yang agak senang. Dia agak sukar. Dia melalui beberapa fasa yang kita nak cari the best candidates untuk masuk ke program DPA itulah. Tapi bila masa ada kekangan seperti orang kata masalah keluarga tu, kita pulangkan balik orang kata benda tu kepada kadet tu lah. Dia yang akan memikirkan masa hadapan dia lah. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Dan keputusan tu semua di tangan kadet tu sendirilah. Sama ada untuk terus kekal ataupun untuk menarik diri. Maksudnya Encik Karil tak ada terlibat Saya mungkin akan memberikan orang kata nasihat lah. Kaunselor lah. Nasihat, counselling ke apa kepada para kadet tu. Yang mana kita rasakan kalau dia menarik diri tu satu kerugian lah. Tapi kalau keadaan tu memaksa, kita tak akan menghalang. Macam tu lah. Baik. Baik. Kalau ikutkan DPA, Diploma Pasca Siswazah Awam, modul dia 10 bulan tu kita kata sangat compact, sangat berisi. Kompres. Kompres bukan ada ruang-ruang kosong yang kita boleh isikan dengan benda-benda lain. Tapi ada juga yang kata 10 bulan tu terlalu panjang, Cik Khairil. Ada tak sebagai ketua program DPA sendiri kan, mungkin ada tak rancangan untuk mungkin kurangkan jadi 5 bulan ke, mungkin 8 bulan pun cukup lah, mungkin discount. Okey. Untuk jawapan tu, dia 10 bulan ni ada sebab dia kenapa kita buat 10 bulan. Okey. 10 bulan ini adalah bagi melayakkan diploma pasca siswazah pengurusan awam ni diakreditasi oleh MQA. Okey. Ya, itu sebab kita memerlukan masa selama 10 bulan untuk mengadakan program ni. Jadi modul-modul yang diberikan tu memang kolaborasi dengan ATM, Bomba, Polis. Betul. Ataupun yang dirangka oleh Intan sendiri? Ada modul akademik yang dirangka oleh Intan sendiri, modul-modul yang berkredit. Antaranya? Yang mana modul tersebut adalah selaras dengan apa yang diperlukan oleh MQA. Contohnya macam pengurusan sumber manusia dan research methodology, macam itulah yang berkaitan. Jadi kalau yang ATM tu maksudnya ATM tu modul luar. Modul luar yang mana kita bekerjasama dengan tentera, kita bekerjasama dengan pihak polis, kita bekerjasama dengan Bomba dan juga Outward Bound Malaysia lah. Juga diakreditasi oleh MQA jugalah kan maksudnya. Antaranya lah program luar. Jadi sepanjang 10 bulan tu saya cuba bayangkanlah lengkap 10 bulan sudah dipilih sebagai PTD, melayakkan mereka untuk masuk mungkin kementerian, jabatan, agensi yang berkaitan yang diletakkan kepada mereka ni. Tugasan dia macam mana? Tugasan. Adakah terus masuk jadi kedutaan? Macam mana? Mereka ni akan ditempatkan di kementerian, jabatan ataupun agensi, dan bila masa ditempatkan tu mereka perlulah bertugas di tempat yang telah ditetapkan, dan segala tugasan yang diberikan pada grade mereka tu mereka perlu laksanakan lah. Mereka perlu juga apa orang kata, kan banyak kementerian-kementerian ni lain-lain dia punya fokus, dan menguasai fokus-fokus kementerian tersebut lah bagi mereka melaksanakan tugas dengan efisien di sana. Andai kata salah seorang daripada saya cuba balik kepada DPA tadi saya teringat satu mungkin senario yang mungkin akan berlaku. Andai kata dia ada penyakit kronik, mungkin kanser ataupun dan sebagainya yang kronik kan. Mereka boleh meneruskan ke ataupun Intan akan bagi pelepasan ke, atau kadang dia nak teruskan tapi apa tugas Intan di situ? Okey, kalau katakan pada penyakit ni dah dikesan lebih awal, mereka perlu memaklumkan yang mereka ni mengidap penyakit-penyakit tertentu lah. Sebab dalam tempoh 10 bulan seperti yang saya katakan tadi, latihan yang sangat-sangat intensif akan diberikan. Kalau katakan mereka berpenyakit dan mereka dilatih pada ketika itu dengan penyakit yang mereka hadapi, kita risau akan terjadinya sesuatu benda yang tak dikehendaki lah. Lebih baik saya nasihatkan kepada calon yang di luar tu memberitahu terlebih dahulu tentang penyakit yang dihadapi lah.
Baik, andai kata kita masuk lagi senario penyakit kronik ni. Andai kata kanser, kita ambil kanser, 1 bulan terpaksa di hospital, bercuti di hospital dan sebagainya. 1 bulan tu, saya rasa berapa banyak modul yang dia terlepas kan? Banyak terlepas. Adakah dia akan ganti selepas tu ataupun macam mana pelepasan dia? Kita kalau kita dapat tahu awal, kita mungkin kita akan pertimbangkan semula lah untuk dipilih memasuki kursus. Kalau sekiranya setelah dilantik, baru kita tahu dia ada penyakit tu apa semua, kita ada cuti-cuti tertentu lah untuk diberikan kepada terutamanya kepada pengidap penyakit kanser. Dilantik tu maksudnya dilantik sebagai kadet atau penyewa awam? Dilantik sebagai penyewa awam. Kalau di waktu kadet kalau di waktu kadet tu dikesan waktu kadet tu kita cuba memberikan orang kata latihan yang seminimum mungkin. Dan kalau katakan diberi kalau dia perlu berada di hospital untuk dapatkan rawatan, kita akan bagilah. Dan mungkin kita akan minta beliau untuk buat assignment, tugasan yang sangat orang kata minimum lah. Tapi saya rasa 10 bulan tu ya memang macam Cik Kadir kata tadi, memang perlu untuk mendapatkan akreditasi daripada MQA. Betul. Mungkin dalam 10 bulan tu, bagi mereka yang mungkin kan ada yang dah berkahwin sebagainya, mengandung pula Encik, macam mana tu? Tadi penyakit kronik ni mengandung pula. Saya suka bawa senario-senario yang mungkinlah berlaku. Ada berlaku ke? Ada. Kalau katakan sebelum kita mendaftar, sebelum mendaftar masuk ke orang kata program DPA tu sendirinya, dia disahkan mengandung. Kita akan tangguhkan hanya untuk sekali. Hanya sekali saja. Kalau di dalam kita tak benarkan kadet-kadet ni untuk mengandung ketika berkursus selama 10 bulan tu. Saya cuba gambarkan Encik Khairil jumpa dengan kadet-kadet ni, anda dilarang untuk mengandung. Kita kena bagi senario tu. Macam saya cuba tanya kepada saya kan. Sebab kita tak nak perkara yang lain terjadi ketika mereka berkursus tu. Katakan kalau mereka mengandung di kursus tu, pergi ke modul tentera yang nakkan dia orang ni jadi seorang yang sangat lasak. Dan kalau terjadi sesuatu yang kita tak nak kat situ, so mungkin tak elok lah kepada image perkhidmatan awam tu sendiri dan juga image kami sebagai pelaksana program diploma pengurusan awam tu lah. So kita nak cuba elakkan benda-benda itulah supaya tidak terjadi. Tapi senario ni memang akan berlaku kita dah bayangkan lah benda-benda tu akan terjadi sebab fitrah manusia ni kita nak tolak kan? Tapi kita bagilah orang kata peringatan awal kepada kadet-kadet ni kalau boleh. Macam tu lah. Encik sebagai ketua program, saya rasa dah ambil portfolio ni dah agak lama kan? Saya baru je. Baru je. Baru je. Bersama dengan Intan dah. Bersama dengan Intan. Tapi kalau nak kirakan dengan Intan ni agak lama jugalah. Apa cabaran yang paling besar sebagai pelaksana pada DPA ni? Cabaran dia kalau kita nak tengok, kita ada lebih kurang, katakan yang akan kita ambil nanti 165 orang. Kita ada 165 orang dari pelbagai latar belakang, pendidikannya, keluarganya, pembesarannya, perangainya. So macam mana kita nak satukan dia orang ni untuk menjadi orang kata satu kumpulan yang akan bergerak bersama-sama untuk menjayakan kursus ni. So kesepakatan dia orang ni perlu dibentuk daripada mula lagi dia orang masuk program DPA ni. Baik. Bila sebut pasal diploma, saya teringat diploma konvensional lah. Maksudnya ada silibusnya, ya, modul-modul yang Cik terangkan tadi. Ada juga bahagian internship dia, latihan industri. Kalau di DPA ada ke? Ada. Berapa bulan dan macam mana proses? Kita tak adalah sampai beberapa bulan. Kita dah rasanya tempoh tu dalam 5 minggu. Kita akan tempatkan kadet-kadet ni di setiap kementerian. Di setiap kementerian untuk mereka laksanakan internship mereka lah. Maksudnya 5 minggu tu dalam masa satu kementerian dalam masa 5 minggu ataupun setiap minggu akan berubah kementerian? Tak, dalam satu kementerian tu 5 minggu. Jadi maksudnya 165 nanti akan dipecahkan kepada beberapa kementerian. Betul, kementerian, agensi dan juga jabatan lah kita akan letakkan.
di mana mereka perlu bersama-sama dengan warga kementerian Mm-mm. dan diorang akan ada tugasan-tugasan yang diberikan untuk Mm-mm. mereka laksanakan dan akan dipersembahkan di hadapan pengurusan tertinggi kementerian, jabatan dan juga agensi lah. Dan kita akan nilai mereka pada ketika itu. Mm-mm. Mhm. Apabila kadet itu dilantik sebagai penjawat awam PTD Betul. kan, 10 bulan itu mungkin kalau bulan yang pertama, kedua, ketiga boleh digagalkan. Itu kita faham mungkin Mhm. ada kriteria yang dalam masa 3 bulan pertama tu mungkin tak bersesuaian dengan kehendak Intan ataupun DPA itu sendiri, digagalkan, diluncutkan sebagai kadet. Boleh jadi. Jadi kalau mungkin dah bulan yang ke-10, Mhm. boleh jadi juga ke? Boleh. Boleh jadi Boleh juga. jadi juga. Atas dasar apa? Mungkin. Selalunya atas dasar yang kalau kita tengok kesalahan tu mungkin daripada segi attitude-nya tak bersesuaian untuk dilantik. Ada perkara-perkara yang dilakukan yang mana kita dah bagi tahu awal-awal kata jangan dilakukan benda-benda ni, tetapi terjadi juga pelanggaran disiplin tersebut, kita boleh tamatkan dan mereka tidak mencapai orang kata tahap akademik yang sepatutnya mereka capai, so kita boleh tamatkan juga. Okey. Aha. Maksudnya daripada awal dinilai. Betul. Sampai rasa pencen pun dinilai juga. Betul. Daripada first day dia orang masuk ke pagar Intan ni, dia orang akan dinilai. Jadi yang kat luar tu tengah tengok sekarang ni, fikir-fikirlah. Tapi mungkin ini adalah mereka punya passion. Mereka minat untuk mungkin dah dengar tugasan PTD ni memang daripada awal, sejak sebelum keluar SPM ataupun sejak dapat CJ SPM lagi mereka dah pasang niat untuk jadi PTD. Betul. Mungkin itu antara yang mereka mahukan. Tapi bila kita balik kepada persoalan PTD tadi tu kan, disebabkan pelbagai cabaran apa semua tu. Apa antara cerita-cerita yang mungkin menarik untuk mereka dengarkan? Cerita-cerita yang menarik untuk mereka dengarkan. Ini mengambil kira pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan diberikan peluang untuk dilantik dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik ni, banyak kemudahan-kemudahan yang akan diberikan, terutamanya untuk kita melanjutkan pelajaran. Dan kita melanjutkan pelajaran, dia ada hadiah latihan persekutuan yang mana kita boleh melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau di luar negara. Okey, dan hadiah latihan persekutuan tu diberikan untuk kita meningkatkan kita punya orang kata kemajuan kemajuan kerjaya kita lah. Okey, baik. Jadi kalau itu cerita yang menarik kan. Sebenarnya saya cuba untuk dapatkan satu sisi yang mungkin orang luar tak nampak, tapi saya tahu Encik Karim ada benda nak cerita ni kan. Mungkin ada cerita sisi, kita katalah sisi gelap Intan. Astagfirullahaladzim. Bukanlah sisi gelap Intan. Cuma ada cerita-cerita yang mungkin boleh kita ceritakan untuk kita bagi iktibar dekat mungkin mereka masuk nanti 165. Bulan berapa intake? Bulan 9 nanti insyaAllah. Bulan 9. Encik kadet bulan berapa? Tahun berapa? Saya kadet tahun 2005. 2005? Ya, saya masuk berkhidmat tahun 2004. Okay, 2005 dan saya tu ikut 2005. 2005 tu usianya berapa? Usianya pada ketika itu saya masuk perkhidmatan tahun 2004 pada usia 29 tahun, dan pada 2005 tu umur saya 30. Sebab sebelum ni saya bekerja dengan swasta dulu. Okey. Itu kira umur pertengahan, dia lagi berusia kan? Masuk PTD. Betul. Jadi mungkin boleh ceritakan. Kita balik kat soalan tadi. Cerita yang mungkin sisi yang mungkin mereka tak dengar di sana. Sisi hitam tu saya rasa mungkin taklah teruk sangat. Bila kita masuk dalam program DPA ni, kebanyakannya saya rasa lebih manis kot daripada yang pahitnya. Betul ke? Betul. Kita tak tengok tak dilucut jawatan pun. Tak kot. Tak daripada ada. Yang 119 kohort yang lepas, yang lepas yang kita latih tu, 119 semua sekali dilantik dalam perkhidmatan awam. So yang gelapnya mungkinlah orang kata daripada segi kita nak mengatur masa, daripada tugasan-tugasan yang diberi, kepada tu mungkin agak orang kata banyak, dan kita perlu orang kata menyusun
segala masa, segala keperluan kita tu untuk kita siapkan benda-benda yang tu. Bendanya saya tak katalah mendesak, tapi memerlukan komitmen yang tinggi. Untuk Urgency tu kan. urgency tu kena Mm-mm. ada. Bukan apa, sebabnya nanti bila mereka masuk ke perkhidmatan awam nanti, benda-benda ni nanti akan dituntut. Sense of urgency, sense of belonging, semua benda-benda ni akan dituntut. Yang mana orang kata kalau bos-bos ni kalau minta kerja hari ni, dia orang expect siapnya semalam. Oh. Macam tu. So pegawai ni perlu tahu benda-benda macam tu. Perlu tahu kehendak-kehendak stakeholders, kehendak-kehendak bos yang akan mereka serve nanti di kementerian, jabatan dan juga agensi. So sisi-sisi hitam yang dikatakan dalam latihan tu sebenarnya bukan sisi hitam. Benda tu sebenarnya satu latihan untuk membentuk jati diri sebelum berkhidmat di dalam perkhidmatan awam. Bila Cik ada cerita berkenaan dengan modul-modul tu tadi kan, saya sebenarnya dalam saya punya fikiran ni, saya terbayangkan PLKN. PLKN. Apa bezanya tu? PLKN tu lebih kepada yang lepasan SPM. Itu kira modul yang lebih kurang sama ke? Lain. Sangat lain. Yang ini kita nak membentuk untuk menjadi seorang pegawai yang akan berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Dalam tempoh 10 bulan. Ya, dalam tempoh 10 bulan tu. Baik. Encik, mungkin kita dah berada di waktu-waktu terakhir ni. Kita mungkin ada mereka di luar sana yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan DPA ataupun PTD ni. Di manakah saluran yang tepat untuk mereka mohon sebagai PTD? Langkah pertama, first step. Step untuk mohon sebagai pegawai PTD ni, mereka perlu mengisi borang online di SPA 9 di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Pergi ke website SPA dan isi borang untuk berkhidmat dengan perkhidmatan awam. Dan saya nasihatkan, kalau betul-betul teruja dengan perkhidmatan takbir dan diplomatik ni, orang kata pilihan pertama tu letaklah perkhidmatan takbir dan diplomatik sebagai pilihan pertama. Dan insya-Allah dalam masa yang terdekat ni akan dipanggil untuk mengikuti ujian secara online. Baik. Jadi kalau kepada mereka yang mungkin kalau pilihan kedua, dia letak sekarang ni dia pilihan kedua PTD tu. Okey. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada juga. InsyaAllah ada peluang. Kenapa kena PTD? Kenapa kena PTD? PTD ni seperti yang kita tahu, dia adalah orang kata krim de la krim dalam perkhidmatan awam. Okey. Yang mana perkhidmatan dikatakan sebagai perkhidmatan elit dalam perkhidmatan awam yang menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara. So pegawai-pegawai yang telah dilatih oleh Intan ni diletakkan di kementerian, jabatan dan juga agensi, diharapkan dapat melaksanakan tugasan dengan begitu baik untuk menjayakan segala visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Baik. Kalau mereka ini sebenarnya kan yang dah melepasi segala ujian ni, nak masuk ke kadet ni, 165 orang ni, mungkin ada sedikit tips ke, sedikit nasihat ke sebelum melangkah masuk bulan 9 ni? Okey, nasihat yang saya dapat berikan untuk 165 yang bakal mengikuti kursus DPA ni, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri, perlu bersemangat, perlu orang kata habiskan kursus selama 10 bulan tu, mental kena kuat, fitness kena ada, dan juga perlunya ada komitmen yang sangat-sangat tinggi bagi menjayakan program DPA ni dan seterusnya dilantik dalam perkhidmatan awam. Baik. Itu sebenarnya yang kita nak dengarkan antara perincian-perincian bersama dengan Encik Khairil. Apakah sebenarnya tugas-tugas utama, apakah beban-beban yang dipikul oleh PTD ini bukannya mudah, malah ia menjadi kepada pelaksana utama kerajaan sebenarnya
lebih-lebih lagi pengubal-pengubal dasar yang mana kita lihat mungkin yang kita dapat ini adalah kemanisannya, tapi di belakang sana segala perit jerih mereka, keringat mereka perahkan untuk menjadikan satu Malaysia yang harmoni. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Karya Azwan Abu Mansur, Ketua Program Diploma Pasca Siswa Zah Awam DPA Intan, kerana sudi bersama dengan kita di Ratna Kata Intan, menutur ilham, mencorak perkhidmatan. Itulah kita sedikit bercakap berkenaan dengan PTD dan juga DPA. Dan kepada anda di luar sana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ratna Kata Intan. Banyak lagi kupasan-kupasan kita akan berikan kepada anda, topik-topik yang menarik kita akan bawakan kepada anda di Ratna Kata Intan. Dan jangan lupa juga untuk terus ikuti perkembangan kami di media sosial kami, kerana kami akan berikan kepada anda bukan sahaja topik-topik yang akan mendatang di Ratna Kata Intan, kita juga akan berikan kepada anda antaranya perkembangan-perkembangan terkini, terutamanya dalam sektor penyataan awam negara. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.